Bertambah jauhnya satu kaum daripada Nabi, bertambah banyak. Selagi dekat dengan Nabi, insya-Allah dia syiriknya tak jauh, tak banyak sangat. Jadi kalau zaman dahulu syiriknya 10, zaman sekarang boleh 1 juta. Gitulah cerita. Nanti di akhir zaman boleh jadi sampai 10 juta. Dia memang akan naik. Iman tu akan turun dan kemaksiatan, kesyirikan naik. Seperti mana antara rupiah dan USD. USD akan selalu naik dan susah untuk turun. Kalau dah naik tu turun, susah nak turun tu. Kalau rupiah kalau dah turun, ya dah susah untuk naik. Macam tu juga kemaksiatan dan kesyirikan. Kalau kesyirikan tu dah naik, sukar untuk turun. Dia naik ya terus. Iman turun terus. Perbandingan antara itulah antara USD dengan rupiah, ya kan? Gitulah. Jemaah, jika antara rupiah turun, USD naik, ini memberikan kesan tak kepada masyarakat? Memberikan kesan. Tapi kita bukan pakai USD, kita pakai rupiah. Yes, kerana bahan-bahan baku berasal daripada luar, banyak diimport dan mereka menjual beli dengan USD. Kalau naik, maka harga bahan naik dan harga jual juga naik. Sementara gaji still bahkan tetap turun. Ini akan membuat susah masyarakat. Dan pasti itu. Dan orang normal pastikan faham bahawa ketika dolar naik, rupiah turun, pasti akan memberikan kesan yang besar. Walaupun kita tak guna dolar dalam transaksi, tapi guna rupiah pastikan memberikan kesan. Namun ada segelintir orang mengatakan, aman-aman saja. Tak ada, ini bukan aman. Ini dangerous. Kalau antara rupiah dengan dolar saja naik dan turun itu memberikan kesan berat, macam mana antara iman dengan kesyirikan dan maksiat? Kesyirikan bertambah, naik, maksiat bertambah. Dulu maksiat 1 je. Tiba-tiba bertambah 1 kaum lagi, jadi 2. Bertambah, dia beranak pinak. Hujung-hujungnya kalau seandainya di zaman Nabi maksiat 10, zaman sekarang boleh 1 juta. Nanti akhir zaman itu boleh sampai bilion. Dan sehingga tak ada lagi orang yang beriman, mati semua orang beriman, Allah wafatkan, tinggal orang kafir. Barulah Allah turunkan bala besar, iaitu hari kiamat kubra.